Lepas ni korang dah tak boleh lagi nak jual atau beli CD PlayStation. Sony baru je umumkan yang diorang akan stop buat physical disc untuk semua game bermula Januari 2028. Bermaksud selepas ni korang tak akan jumpa lagi physical disc sebab semua game akan dijual secara versi digital. Walau bagaimanapun korang masih lagi ada pilihan untuk beli physical game dekat store, tapi kat dalam kotak takkan ada CD, hanya ada kod digital untuk korang download game yang korang dah beli. Sony cakap keputusan ni dibuat disebabkan oleh trend sekarang yang mana pengguna ataupun pemilik PS lebih memilih untuk beli versi digital berbanding versi fizikal. Namun pun begitu, keputusan ni ataupun benda ni tak akan memberi kesan ataupun tak akan menjaskan game yang dah keluar ataupun bakal keluar sebelum Januari 2028. Jadi kita mungkin ada harapan untuk tengok game GTA 6 dijual secara physical disc, dan kalau perkara ni ataupun benda ni betul-betul terjadi, Rockstar memang betul-betul awesome. Actually, keputusan ni memang sedikit mengecewakan, lebih-lebih lagi buat kolektor ataupun peminat physical disc, sebab physical disc ni bagi aku dia ada sentimental dia. Korang boleh belik-belik CD game yang korang dah beli, lepas tu korang boleh jual CD game tu untuk beli game yang lain, dan itu adalah part paling best ataupun paling seronok pasal physical disc. Selain tu, keputusan ni menggambarkan yang PS6 mungkin hanya ada versi digital sahaja. Jadi korang tim yang mana? Physical disc ataupun digital? Cuba korang komen dekat bawah.